Assalamualaikum. Awak yang tengok video ni mungkin ada pernah alami macam kerap ataupun selalu mimpi arwah. Tak kisahlah arwah ayah, arwah mak, arwah adik-beradik yang dah meninggal kan. Tapi kadang kita tertanya-tanya, kita mimpi arwah ni, dalam mimpi tu arwah macam ni, macam ni. So, kita nak tafsirkan mimpi tu. Kita nak tahu maksud apa, maksud arwah tu dalam mimpi tu. Apa dia cuba nak sampaikan. So, kita cuba cari, kita cari kat YouTube, kita cari ceramah ustaz, ustazah, maksud mimpi-mimpi tu. Kadang kita jumpa, kadang kita tak jumpa. Apa yang Fiza alami, Fiza boleh share sikit? Macam Fiza alami sebelum ni kan, dah banyak kali dah untuk arwah ayah. Kalau teringat dia je ataupun mimpi dia je, kadang dalam mimpi tu dia senyum. Tapi lepas tu teringat kita jadi sedih. Lepas tu Fiza cuba selitkan doa ataupun apa-apa amalan yang Fiza buat kan. Contohnya baca surah Al-Fatihah ataupun baca surah Yasin ataupun baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Apa-apa amalan pun tu, lepas tu selitkan, ya Allah, aku sedekahkan pahala amalan ni dekat arwah ayah. Tu apa yang Fiza buat. Lepas tu Fiza konsisten buat sekali, 2 kali, 3 kali tu. Lepas tu terus hilang tau. Terus hilang rasa sedih, rasa yang rindu berat tu, rasa sedih tu hilang. Maksudnya sebenarnya kalau kita teringat dekat arwah ataupun kita mimpi arwah, mungkin dia ada cuba nak sampaikan, tapi kita mungkin sedar tak sedar, sebenarnya kalau kita dekat alam barzah kan, alam kubur, sebenarnya amalan-amalan ataupun yang penting kat sana, yang paling penting kat sana, pahala amalan ataupun orang tersayang doakan, sedekahkan Al-Fatihah, sedekahkan doa, sedekahkan contoh kalau kita sedekah subuh, kita selitkan doa, ya Allah, aku sedekahkan pahala ni untuk arwah. Dekat sana automatik dia macam harta. Pahala tu macam harta bagi diorang dekat alam barzah, alam kubur. Kalau kita kat dunia ni, yang penting duit kan, duit, makan, minum. Dekat sana yang penting pahala. Siapa yang tengah rindu berat, tengah mimpi, banyak kali mimpi arwah, boleh cubakan amal ni lah. Selitkan doa dekat semua